Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sambungkan bacaan asas ilmu nahwu pada EP dululah. EP ni EP yang kelima. Kita bacakan kitab kita, namanya kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kita sambungkan hak dulu. Jadi kita carakan hak dulunya, iaitu huruf khafa. Jadi kita cara dah huruf khafa. Jadi huruf khafa ada semuanya 9 huruf. Jadi ke-8 kaf dan ke-9 lam. Ada huruf sumpah. Ni kita nak caranya huruf sumpah. Huruf qasam. Huruf qasam atau huruf sumpah. Jadi huruf ni lah kita berjumpakan banyaklah dalam Al-Quran kan misalnya, dalam kitab kan misalnya, kita berjumpakan huruf sumpah. Iaitu huruf sumpahnya pertamanya iaitu huruf sumpah huruf waw. Waw ni pertama. Yang keduanya huruf ba dan huruf ta. Ia duduk ketika mana? Contoh. Kita buat contoh seperti wallah. Seperti dia kata wallahi. Wallahi. Tu waw huruf sumpah. Atau waw huruf qasam panggil. Ballahi, tallahi. Dia belakang tu termasuk dalam kata huruf qasam. Deh. Maka jadi isim dah. Jadi isim dah. Jadi kelimah-kelimah yang ada kemadian daripada huruf sumpah jadi isim. Tu. Wahyal wawu. Pertamanya waw, wal ba'u. Yang keduanya ba. Watta'u, yang ketiganya ta. Wal fi'lu yu'rafu. Dan fi'il itu dikenal oleh dengan menerima qad. Biqad wasini. Dengan menerima qad dan sin. Wasaufa. Dan saufa wa ta'it ta'nisi. Dan ta ta'nih as-sakinati. Ni panggil PE pula. Jadi habis dah. Kita carakan isim habis dah. Maka nak carakan PE pula. Jadi waw di sini panggil waw ra'ataf. Ataf klik kepada farismu. Klik kepada farismu. Bolehlah kita baca fal fi'lu. Fal fi'lu. Fal fi'lu. Maka fi'il itu yu'rafu biqad wasini wa saufa wa ta'it ta'nisi. Jadi sudah kita carakan isim, kita carakan fi'il pula. Dan fi'il itu dikenal oleh dengan menerima qad. Menerima qad. Ada qad tu, itulah tanda jadi fi'il. Wasini masuk sin, jadi fi'il juga. Dan saufa masuk ta'it ta'nis. Ta ta'nis dia panggil. Bagi orang mengaji nahwu kat panggil ta ta'nis tu faham lah. Tu. Insya-Allah kita cari contoh-contoh dah. Tu cara mengaji nahwu ni, kalau kita mai contoh dia mudah nampak sikit. Kalau harap dengan hurai-hurai saja ya jadi susah. Jadi susah payah, segi nak faham tu jadi payah sikit. Tapi kalau kita mai contoh-contoh tu jadi bahasa mudah sikit. Gitu. Ni kita mai contoh sikit dah. Contohnya ini contoh di sini. Kita nak carakan PE. Kita tengok. Pertama kali dia kata di sini, dia katakan masukkan qad. Dengan menerima qad. Menerima qad ni lagu mana? Kita nak ambil contoh yang mudah sekali. Contoh yang mudah sekali yang diperjumpakan semua tiap-tiap hari. Jika kita duduk di tempat teori Islam ni, jumpa hari lah mana? Ni kita buat contohnya.
qad qamatis shalah. Ni. Ni jadi PE. Mana ni PE? Qama. Qaman PE lah. Lepas tu ni qad. Masuk mana? Masuk qad. Qad qamatis shalah. Dia masuk qad di depan gini. Ni jadi PE lah. Itu contoh yang pertama. Yang kedua dia kata mana? Dia kata yang keduanya masukkan mana? Masuk C ni. Masuk C. Contoh masuk C ni kita ambil yang mana ni? Kita ambil contoh di sini. Kita ambil contoh gini nah. Sin masuk sini. Masuk mana? Wasini dan sin. Masuk sin. Masuk huruf sin je lah. Wasini dia masuk huruf sin. Contoh gini. Gitu. Kita main gini. Tuh. Contoh dia. Sayadhabu masuk sin. Kita masuk sin di sini. Jadi PE. Jadi ni zahaban jadi PE lah. Zahaba ya. Zahaban. Apabila masuk sin pada depan jadi sayadhabu. Yadhabu. Daripada yadhabu lah. Yadhabu. Masuk sin pada depan jadi sayadhabu. Jadi fi'il madi zahaba dia. Fi'il mudhari yadhabu. Di sini jadi fi'il. Lagi pula contoh yang ketiganya. Saufa. Lagi saufa. Saufa ni kita nak ambil. Ni hak kita jumpa semua juga. Ni saufa ta'lamun. Tak apa anak dah. Saufa ta'lamun. Lepas tu yang akhir sekali ke apa? Tu tak ni. Tak ni. Tak ni guna tak ni. Tak ni as-sakinah. Tak ni yang sakin. Tak ni yang sakin. Kita ambil contoh gini lah. Tak ni yang sakin ni. Katab. Apa tu? Tak kena. Katabat. Gitu. Katabat. Gitu. Ni. Ta yang sakin. Ta yang sakin ni ta di akhirnya lah. Di akhir kelima. Jadi katabat. Kita baca gitu. Inilah orang panggil kita nak cara fi'il. Jadi habislah. Termasuk pada wal harfu. Di sini dah wal harfu. Kita sambungkan IP yang kena lah. Sekarang saja wallahu a'lam.